Ya, sekarang pukul 7.33 pagi. Hari ini 19 April 2026. Saya dah sampai di area mana? Gayang. Jambatan nak masukkan Batang Gayang. Tadi ada voice message tadi, ada kata kawan dia nak hantar laptop, nak minta cek baiki apa benda dah. Dalam jam 10 kot saya balik sampai rumah. Tak lama saya pergi sana ni, pergi cari-cari sayur apa semua. Biasalah lelaki tak boleh sangat. Oh, tak nampak Gunung Kinabalu dari sini. Malah nak ambil Tuaran. Dia masuk daerah Tuaran tu dah. Oh, percaya Faras dia dah. So kita mandu macam biasa, jalan pun tak jam. Sekarang saya tengah sesuaikan diri belajar duduk sorang-sorang. Yelah, saya ingat 25 tahun dulu, lebih kurang 25 tahun dulu dah saya duduk KL kerja. Masa bujang dulu duduk sorang-sorang, duduk rumah sewa. Masa tu duduk dengan kakak, adik. Kakak dah kahwin dah dengan lelaki, anak seorang. Lepas tu dia orang pindah, dia duduk dengan adik. Lepas tu adik pun dia sewa rumah lain sebab dia dah kahwin. Saya belum kahwin masa tu. Dia pun duduk rumah lain, tinggal saya seorang. Masa tu 2 tahun juga saya duduk. Jadi saya masa tu duduk Sungai Buloh, kerja dekat Subang Perit. Lepas subuh turun, naik train komuter pergi Subang Perit, dekat apa tu, transit dekat apa tu KL, tukar train, apa tu, gitulah. Sekali-sekala adik saya pergilah. Kalau bila dia balik kampung, sekali dia pergi lepak-lepak kat rumah. Itulah. Kadang-kadang masa hujan-hujan dulu, kalau masa duduk dengan adik, ronda-ronda dengan dia lah. Waktu saya duduk bujang kan, tak mana, saya ni bukan ada kawan yang ramai. Kadang 1-2 orang kita. Kadang-kadang ada jugalah kawan yang duduk saya duduk layan apa semua. Ada juga lah pergi rumah teman-teman sekejap. Seorang ada seorang tu, kawan tu yang mamak seorang tu. Mana dia saudara dia lost contact sudah sebab lepas saya pindah Sabah, dia lost contact saya dah. Ada cari-cari juga dekat Facebook apa semua, tak ada. Tanya kawan lain pun tak jumpa, dia kata dah. Sebab dia pun pindah kerja, tak tahu ke mana. Sekarang ni dah masuk 50 ni, anak-anak pun dah duduk asrama. Tu yang dah kerja KL, tu dah tu masuk U. Jadi bini duduk dengan bini lah. Waktu ni bini balik kampung 5 hari, dia pun bujang. Belajar lah bujang. Tak tahulah. Kalau saya mati dulu pun tak ada masalah. Tapi siaplah bini seorang-seorang, ada anak, anaknya ada anak bini. Tapi kalau bini mati dulu, anak-anak semua kerja apa semua, siapa nak teman saya? Malah nak cari teman, nak cari macam bini tu susah kan? Nak cari yang orang yang boleh faham saya macam bini saya sekarang ni susah lah. Tak tahulah. Ada arti yang cari lain. Adalah kan, lelaki ni bila kena teman, Nabi itulah cakap, memang tak jumpa. Susah. Biarlah, itu satu-satunya bini saya dunia akhirat. Oi, mana sudah silau lah. Matahari tinggi tak apa, tak kena matang duduk depan ni. Tak pergi cari tuhau.
rekod nanti tak tahulah berapa tahun lagi, 10 tahun lagi tengok kalau apa tu channel ni yang channel ni masih okey. Aduh, itulah. Channel ada 4 channel yang saya pengambil apa-apa video-video saya kena korek balik duduk dalam mana, video mana, apa tu duduk dalam PC mana, dekat hadis mana, video lama-lama yang masih ada tersimpan. 4 channel saya kena hack hari tu. Mula-mula 2, lepas tu 2, habis dia hack, lepas tu dia padam channel tu. Jahat betul. Saya letak tu simpan-simpan yang video-video lama. Jadi mana-mana video tak dapat, saya nak tengok, nak tunjukkan anak-anak aku, nak tengok semua. Anak cucu nak tengok apa atuk dia buat dulu ni. Nak tengok generasi Gen X, Gen Y, Gen Z, kan, zaman kita dulu. Masa sekolah tu tak ada video. Semua masa-masa anak-anak kecil-kecil tu saya upload ke ni tu, simpan sekali. Facebook pun kena hack hari tu. 2 akaun Facebook lah, terpaksa buat yang baru. Yang simpan kat Facebook pun habis. Jahat betul lah. Kenapa mesti nak hack orang-orang batu buat aku delete? Apa salah aku? Kan? Kenapa mesti nak hack delete? Jahat betul. Kita tak kacau orang. Apa orang tu tiba-tiba hack, suka-suka dia delete bilik memori orang. Kalau dapat orang macam tu kan, ketuk kepala biar pecah, hilangkan semua memori dia. Baru dia tahu. Masih mampus terus orang macam ni. Ada tu kisah mungkin lah jangan kena sampai ni ketuaran.